Jadi beberapa perkembangan yang kita tengok dalam masa 24 jam ini yang boleh kita lihat di rantau Timur Tengah yang boleh kita kongsikan sedikit sebanyak ialah pengakuan daripada pihak Donald Trump sendiri yang mengatakan bahawa Amerika dalam proses bersedia untuk kembali ke pusingan kedua rundingan Islamabad secara terus dengan pihak Iran yang mana ianya akan bersambung setelah mana berakhir pada hari Ahad yang lalu untuk pusingan yang pertama. Dan itu membuktikan agak agak tepat apa yang kita bincangkan bersama pada hari Ahad lepas dalam satu perbincangan kita di TikTok ini yang siangnya pada hari Isnin saya letakkan di channel merah kita ketika mana semua pihak mengatakan bahawa pertemuan di uh, Islamabad itu gagal. Semua menyebut bahawa fail, baik media-media antarabangsa ataupun rakan-rakan kita di Malaysia. Tapi kita dalam platform ini kita mengatakan ia bukan satu penapan proses yang sudah pun tamat. Saya tidak kata begitu. Sebab mustahil kita sebut di situ mustahil untuk satu perkara yang besar melibatkan dua aktor yang besar mereka sebagai kuasa besar dunia, Iran sebagai kuasa serantau, untuk kita katakan dengan bermudah-mudahan dengan satu pertemuan saja terus bersetuju untuk gencatan senjata ataupun menamatkan perang. Dia mustahil untuk berlaku begitu. Itu yang kita sebut baru-baru ini. Dan dalam perbincangan kita pada hari Ahad lepas pun kita sebut beberapa senario yang saya cuba berikan kepada tuan-tuan. 3 senario itu perbincangan kita bersama hari Ahad lepas. Iaitu senario pertama, mereka akan berunding untuk siri-siri seterusnya. Yang pertama, siri kedua. Kemudian boleh jadi sampai siri ketiga ataupun seterusnya. Saya menjangkakan 3 siri lah paling tidak. Dan kalaupun siri-siri pertemuan itu membawa kepada persetujuan antara kedua-dua pihak untuk menamatkan perang, maka persetujuan itu sama sekali tak akan diumumkan ataupun dipersetujui dengan segera dalam tempoh minggu pertama gencatan senjata ini. Paling tidak mereka akan umumkan pada hari-hari akhir, iaitu hari ke-14 ataupun hari yang ke-13 gencatan senjata sementara ini. Itu senario pertama. Ataupun mereka pergi kepada senario yang kedua, iaitu gencatan senjata itu disebabkan tak selesai di Islamabad, dia memerlukan masa dan rundingan seterusnya untuk kali ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Maka senario kedua boleh jadi mereka sama-sama setuju untuk gencatan senjata sementara itu disambung lagi beberapa hari ataupun beberapa minggu. Begitulah keadaannya ke arah untuk mencapai persetujuan. Ataupun senario ketiga, masing-masing mengatakan fail, gagal untuk mencapai sebarang kita katakan persetujuan dalam tempoh 2 minggu ini, maka perang bersambung semula. Tetapi perang bersambung semula macam mana sekalipun, at the end, kedua-dua pihak akan kembali ke meja rundingan untuk menamatkan perang. Sebab kedua-duanya perlu kepada penempatan perang. Jadi itu senario ketiga. Yang akhir sekali bawa kepada rundingan juga secara berdepan ke, secara menggunakan pihak ketiga ke dan sebagainya. Itu senario yang kita bagikan. Yang keduanya kita sebut juga pada hari Ahad lepas. Kalaupun pertemuan baru-baru ini membawa kepada persetujuan di atas tuntutan masing-masing, kita katakanlah sebanyak 90% persetujuan, tetap ia tidak akan membawa kepada mereka mengumumkan dengan segera mereka telah bersetuju. Kerana apa? Masing-masing mempunyai air muka masing-masing yang perlu ditunjukkan kepada rakyat dan dunia. So, sebab masing-masing nak tunjuk macam Amerika lah terutamanya nak tunjuk kepada rakyat dia bahawa balik dari Islamabad mereka menang. We have a big deal. Trump punya ayat biasalah. We have a big deal. We got a big deal. Iran tunduk kepada kita. Dia tak akan mengayakan uranium dia lama mana? Lama 10 tahun, 20 tahun. Contoh begitulah. Sama juga di pihak Iran. Dia pun nak bawa juga kepada rakyat dia. Dia nak bawa juga kepada rakyat dia dan kepada dunia. Terutamanya bagi Iran bukan satu persembahan kepada dunia yang dia nak tunjukkan. Tetapi survival Iran as a country yang tidak mahu kembali kepada status quo. Kalau dengan berakhirnya peperangan ini, Iran kembali kepada status quo, kekal menjadi mangsa yang dibuli, kekal dikenakan sekatan ekonomi, kekal diancam oleh Amerika dan juga Israel yang bila-bila masa boleh menyerang mereka balik, mereka tak akan terima gencatan senjata berpanjangan di situ. Itu bagi pihak Iran, kita faham benda itu. Tetapi konteks yang kita sebut tadi, keberangkalian, kalaulah pertemuan 21 jam
pada hari Sabtu baru-baru ini telah pun mencapai persetujuan 90%, tetap kedua-dua pihak tak akan mengumumkannya. Lalu mereka akan pergi rundingan seterusnya menunjukkan ketat proses tersebut. Tetapi ternyata apa yang kita cuba bincangkan di sini di ruangan TikTok ini pada rehat hari itu bertepatan dengan apa yang didedahkan oleh kedua-dua pihak sehari dua ini, baik di pihak Amerika yang diketuai oleh J.D. Vance ataupun di pihak Iran yang diketuai oleh Speaker Parlimen ataupun kita kata yang berpengaruh juga adalah Menteri Luar dia Abbas Araghchi, yang mengatakan bahawa pertemuan mereka baru-baru ini telah mencapai 95%. Itu ada maklumat yang diberikan daripada kedua-dua pihak. Yang tak bersetuju hanya dalam beberapa perkara, terutamanya yang disebut oleh J.D. Vance adalah berkait dengan nuklear. Yang mana bagi Amerika, Iran perlu zero pengayaan uranium untuk program nuklearnya, walaupun disebut sebagai nuclear weapon, tapi bagi Iran bukan nuclear weapon. Tapi pokoknya itu yang diberikan fokus. Sebab apa? Sebab itulah perkara yang nak dibawa balik oleh Amerika, rombongan Amerika itu. Itulah perkara yang nak diumumkan oleh Donald Trump. Kejayaan dia dalam perang ini, akhir sekali Iran tunduk kepada dia. Walaupun boleh jadi akhir sekali dalam gencatan senjata itu nanti, mereka tunduk kepada Iran lebih banyak berbanding dengan Iran tunduk kepada mereka. Tapi cukup satu perkara yang dia nak tunjuk, dia nak isytihar kat rakyat dia adalah pemenang. Jadi itu satu senario yang berlaku dan kebetulan kita telah pun membuat jangkauan awal dan kebetulan juga jangkauan kita itu agak bertepatan, Alhamdulillah. Jadi tak rugi kita bincang di sini sedikit sebanyak, walaupun kita cuba bukan dengan sengaja untuk membawa kelainan, tapi kita cuba untuk membincangkan pelbagai sudut supaya kita tidak mengambil sudut-sudut yang populis, yang popular semata-mata, yang akhir sekali sebenarnya membawa kepada keraguan, kerungsingan, panik dan sebagainya. Itu yang mari tanya soalan macam-macam kepada kita, kena buat persiapan ke dan sebagainya. Jadi itu satu perkara yang kita kena ketahui. Pada tahun 2019 ada satu orang scholar dalam bidang spesifiknya bukan hubungan antarabangsa, walaupun part of hubungan antarabangsa, dalam bidang political economy, international political economy, IPE. Mereka memperkenalkan ataupun mengeluarkan satu kajian yang bertema weaponized independence. Apa dia weaponized independence ini? Ni nak kaitkan dengan Iran ni bagi tuan-tuan faham bagaimana strategi yang selama ini diguna oleh kuasa-kuasa besar, tapi kali ini terbalik, Iran yang gunakan menyebabkan Iran dapat result yang ada pada hari ini. Saya sekali lagi tadi mendengar interview daripada Duta Pakistan dan tadi saya dengar daripada Dr. Profesor Veli Nasir, anak Syed Hussein An-Nasr, orang peranakan Iran tapi membesar lama daripada tahun 79 di Amerika, bekas penasihat hubungan luar kepada Obama dalam hal ehwal Timur Tengah. Dan beberapa yang lain lah, termasuk Profesor John Mashima sebenarnya dengan sejarah 250 tahun foreign policy Amerika. Nak ceritanya dalam apa yang berlaku sehari dua ni, untuk pergi kepada rundingan yang pusingan kedua di Islamabad ini, dia punya kejayaan kepada rundingan itu berbalik kepada kedua-dua pihak pun ya, tapi kepada Amerika. Sebenarnya Amerika nak tamat atau tidak perang ni. Jadi kalau kehadiran dia itu untuk berunding, maka nadanya mestilah perundingan. Tetapi senjata itu tidak boleh ditarik buang daripada dia. That's a problem. Sebab itulah tuan-tuan, bila cerita tentang tiba-tiba 2 malam lepas Donald Trump mengumumkan dia pula buat sekatan terhadap Selat Hormuz. Kemudian didetailkan kononnya sekatan itu terhadap mana-mana kapal yang pergi ke pelabuhan Iran ataupun balik daripada pelabuhan Iran. Tetapi saya tak merasakan itu semata-matanya, kerana kalau kita lihat memang kapal-kapal minyak yang datang daripada pelabuhan Iran itu, termasuk yang dikenakan kita katakan sekatan oleh mereka, boleh lepas dengan mudah saja daripada Selat Hormuz itu. Jadi what is the real problem? What is behind the scene di sebalik tindakan itu? Saya cukup merasakan bahawa ia adalah sekatan terhadap senjata. Sekatan terhadap senjata. Terutamanya berita yang dikeluarkan oleh CNN sendiri, disambut oleh New York Times, yang mengatakan sumber yang berautoriti bagi pihak mereka daripada CIA mendedahkan bahawa China dalam proses penghantaran air defense system kepada Iran, maknanya persiapan untuk mereka berperang untuk tempoh yang lebih lama lagi. Dan perkara itu menjadi rumus untuk 2 hari 3 hari ini, dan maklumat itu sebenarnya maklumat yang hampir sah sebenarnya, saya boleh sebut begitu. Dan hari ini ternyata baru beberapa jam tadi Donald Trump menyebut dengan jelas dia memberi amaran kepada China ataupun dia memberitahu kepada China jangan hantar senjata kepada Iran. So
Itu satu benda yang jelas. Tetapi yang kita nak bincang tentang weaponized interdependent ini, not about the weapon yang kita masukkan dalam bentuk senjata, peluru ke air defense system ke, missile ke apa benda, bukan. Bukan. Dia ada senjata lain. Senjata dia banyaklah tuan-tuan. Antara yang kita tahu adalah Selat Hormuz itu sendiri. Okey. Saya nak pergi kepada dia punya background of study dalam perkara ini. Apa dia? Selama ini, kita hidup dalam apa yang disebut sebagai interdependence ini adalah kita hidup di era globalisasi. Yang bila disebut globalisasi ini, negara dengan negara ataupun dunia ni saling bergantung di antara satu sama lain. Terutamanya dalam perdagangan, dalam ekonomi dan sebagainya. Jadi bila negara saling bergantung di antara satu sama lain, maka dunia akan menjadi lebih aman. Itu yang dipegang oleh golongan liberalism, dipegang oleh golongan interdependence, golongan constructivism dan sebagainya. Kerana apa? Kerana mereka mengatakan lagi banyak hubungan dagang kita bina, lagi kita saling bergantung antara satu sama lain, lagi aman dunia. Adakah benda tu salah? Tak salah pun. Memang benda tu betul terjadi. Tetapi lately ni, terutamanya dekad-dekad yang terakhir ini, disebabkan kebergantungan tadi, interdependent tadi, yang istilahkan kita katakan, menyebabkan ada beberapa negara, terutamanya negara-negara besar, menggunakan kesempatan itu untuk memeras ugut negara-negara lain. Untuk memeras ugut negara-negara lain, untuk apa? Untuk kepentingan politik dia. Kita ambil contoh yang diberikan dalam kajian-kajian yang saya baca tadi. Siang tadi saya baca 5 kajian berkait dengan weaponized independence ini. Pertamanya, dari segi orang yang mengasaskan teori itu sendiri. Dia mengatakan bahawa bagaimana sikap Amerika terhadap negara-negara yang ada di Timur Tengah. Kita ambil contoh terus di sini, Iran, Iraq dan juga Syria. Dalam konteks Iran, bagaimana Amerika melanggar norma-norma antarabangsa bila mana di era Donald Trump dia tarik diri daripada JCPOA, sebuah jawatan kuasa perundingan berkait dengan program nuklear Iran ini yang melibatkan 6 negara, iaitu 5 kuasa besar Amerika yang duduk dalam Majlis Kehormatan PBB, Amerika, China, Rusia, Britain dan juga Perancis, plus Jerman, tambah dengan Jerman, yang berunding dengan Iran yang telah mencapai persetujuan. Iran diberi kebenaran untuk bangunkan nuklearnya untuk tujuan awam, untuk tujuan energi dan sebagainya, not for weapon nuclear. Not for nuclear weapon. Okey, bukan itu. Dibenarkan. Dan Iran pula membenarkan, kita katakan, pemantau daripada agensi atom antarabangsa di bawah PBB untuk memantau program nuklear mereka. Sebagai balasan, Iran ditarik sedikit demi sedikit apa yang disebut sebagai sekatan ekonomi yang dikenakan kepada dia. Bila ditarik, dia daripada tahun 2015 terutamanya, maka negara-negara Eropah ini mula masuk berdagang dengan Iran. Britain, Perancis dan juga Jerman terutamanya. Termasuklah Itali dan sebagainya. Mereka mula berdagang dengan Iran. Bila mereka baru 2-3 tahun berdagang dengan Iran, bank-bank yang ada di negara-negara mereka berhubung dengan Iran, menjalankan perniagaan, keuangan dan sebagainya dengan Iran, tiba-tiba 2018, Donald Trump tarik diri daripada JCPOA, jawatan kuasa perundingan tersebut. Mereka tarik diri, bukan takat tarik diri, tak nak join persetujuan yang telah dibuat pada era Obama itu, malah Donald Trump menggunakan kuasa yang ada pada Amerika untuk apa? Mengenakan sekatan tambahan lagi kepada Iran. Menggunakan apa? Menggunakan kebergantungan dunia kepada 2 perkara yang melibatkan Amerika ni. Pertamanya berkait dengan Swiss. Swiss. Jadi segala bank ada di dunia ni, iaitu sekitar dekat-dekat 200 buah negara di dunia ini, ada 11,000 buah bank. Tadi sebab ada orang call saya, ni dah okey kan? Okey, jadi dia, kita katakan ada 11,000 buah bank seluruh dunia ni saling berhubung di antara satu sama lain, sama ada transfer dan sebagainya menggunakan SWIFT. Jadi Amerika memberikan sekatan dengan bank-bank yang ada di sana, tak boleh kita katakan menggunakan sistem tersebut, mereka terhalang. Negara-negara yang ada kat dunia pun terhalang untuk berdagang dengan Iran sebab apa? Tak boleh buat pembayaran menggunakan sistem perbankan sedia ada, melainkan yang mereka buat adalah menggunakan jalan-jalan gelap, jalan-jalan bayangan, alternatif, barter system dan sebagainya. Iran jual minyak pada mereka, mereka bagi minyak sawit, contoh dalam konteks negara kita. Apa lagi? Contoh-contoh, banyak lagi lah. Tetapi tindakan Amerika itu adalah tindakan memperalatkan, kita katakan, kebergantungan dunia kepada kekuatan yang ada pada dia, iaitu menggunakan sistem keuangan, Swiss tadi. Begitu juga dengan internet. Internet yang ada dekat dunia ni, tuan-tuan, dia menggunakan jalur, kabel di bawah laut, yang menyambung semua itu, walaupun kelihatannya seolah-olah internet ni adalah bebas, dunia tanpa sempadan, tetapi data-data itu, saluran-saluran itu dia pergi kepada satu lokasi khas. Jadi
pokoknya nak ceritanya, Amerika mempergunakan kebergantungan dunia kepada dia terutamanya untuk menghukum negara-negara tertentu. Okey, dalam kes yang berkait dengan Iran ni, isunya bukan Iran semata-mata. Isunya bukan sekatan kepada Iran semata-mata, tetapi Amerika mengenakan hukuman. Saya dah sebut beberapa malam lepas, kepada negara-negara barat, terutamanya bank-bank daripada negara-negara Eropah ini yang terus menjalinkan hubungan perniagaan dengan syarikat-syarikat yang berada di Iran. Jadi mereka dikenakan denda. Mereka dikenakan denda. Ya. Mereka dikenakan denda dalam jumlah yang agak tinggi. Mereka dikenakan denda ratusan juta. Itu dalam kes membabitkan Iran. Kemudian apa pula yang membabitkan Iraq? Okey, Iraq ni lepas daripada dijatuhkan Saddam Hussein, maka Iraq punya reserve, dia punya simpanan mata wang dia adalah disimpan di mana? Di Amerika. Jadi Amerika menggunakan kawalan dia terhadap reserve ataupun mata wang milik Iraq itu sebagai alat ugutan supaya Iraq sentiasa menuruti kehendak foreign policy Amerika. Itu satu benda yang problem. Jadi segala jualan minyak Iraq terutamanya, semuanya itu perlu melalui apa kita katakan Amerika. Walaupun secara langsung ke, secara tak langsung ke, secara sistemnya, tetapi dalam kawalan daripada pihak Amerika. Itu satu tindakan membuli. Dia menggunakan kebergantungan negara tersebut kepada dia sebagai senjata dia untuk mengikat negara tersebut atau menghukum negara tersebut. Tetapi apa yang berlaku kepada kedua-dua negara ni ialah akhir sekali Iran mencari alternatif luar, satu perkara. Yang keduanya, Iraq juga mencari alternatif. Apa dia? Iraq terus buat perjanjian oil for development. Dengan mana? Dengan China. Maka China membeli minyak Iraq. Iraq menjual minyaknya kepada China dan sebagai bayarannya, China bayar dalam konteks membangunkan Iraq, bangun jalan raya dia, bangun sekolah, ada berapa ribu buah sekolah sepanjang serangan Amerika lakukan terhadap Iraq sejak pada tahun 2003 itu telah pun musnah, dibangunkan kembali. Kemudian dalam contoh apa yang Amerika gunakan. Jadi globalisasi yang membawa kepada negara saling bergantung di antara satu lain sepatutnya membawa keamanan, tiba-tiba diguna oleh kuasa besar terutamanya Amerika untuk membuli negara-negara lain, jadi alat peras ugut. Dia menjadi weapon, dia menjadi senjata peras ugut kepada negara lain yang tak nak dengar cakap dia. Baik, terima kasih siapa yang ambil buku tu. Okey, contoh yang keduanya dalam konteks Taiwan. Dalam konteks Taiwan, saya bukan bahas lagi di sudut perundangannya, tapi dalam konteks politiknya. Pada tahun 2022, Speaker Parlimen atau Speaker Amerika, Nancy Pelosi, telah pun mengadakan lawatan ke Taiwan dan ia mendatang bantahan kepada China. Jadi China cukup marah dengan lawatan tersebut. Sebab apa? Sebab ia macam satu pengiktirafan terhadap negara tersebut bebas daripada mereka. Jadi bila lawatan itu, Speaker Parlimen ni besar kedudukannya, jadi bila lawatan itu dianggap sebagai mencabar kedaulatan wilayah China bagi China, itu the red line pada mereka, satu garis merah kepada mereka. Maka apa yang mereka buat ialah mereka mengenakan apa disebut sebagai istilahnya adalah boycott, tapi tak disebut boycott. Maknanya barangan-barangan daripada Vietnam ini, pasaran terbesar dia adalah China, terutamanya produk-produk pertanian. Dia ada 2,000 buah syarikat pertanian di Taiwan yang mengeksport produk-produk buah-buahan, makanan, sayur-sayuran dan sebagainya ke China. Itu antaranya. Kemudian Taiwan juga dari sudut pembangunan dia bergantung kepada pasir yang dibekalkan daripada China. Itu pun disekat. Kemudian ada pasir khas yang halus yang digunakan untuk buat salah satu komponen untuk membuat semiconductor pun dikenakan sekatan dan sebagainya. Jadi semua sekatan-sekatan tu dengan maksud untuk memberi hukuman. Dia bukan hukuman supaya rakyat sendiri terasa. Sebab apa? Sebab benda itu adalah pendapatan kepada rakyat Vietnam, maka rakyat sendiri yang akan bagi pressure kepada pemerintah dia pada ketika itu. Jadi itu antara yang berlaku. Sebab apa? Sebab dalam konsep independen tadi, China ini ketika ini menjadi negara yang direbut oleh dunia untuk berdagang dengan dia. Dia ada 150 buah negara kat dunia ni, sekitar itu 150 buah negara
daripada 193 negara rasmi di dunia ni, yang mana 150 daripadanya rakan dagang utama setiap-setiap negara ni adalah China. Sebab apa? Sebab market dia punya pasaran dia pasaran yang mampu untuk beli. Jadi kita macam kita lah, macam-macam produk kita memang kita pergi kat negara dia. Indonesia pun sama pergi kat negara dia. Amerika pun, walaupun Amerika itu menunjukkan permusuhan kepada China, tetaplah China sebagai pasaran terbesar kepada produk-produk Amerika. Kereta Tesla, walaupun kita kat negara kita, kita terkenal dengan EV China ni, apa dia? Yang baru ni kecoh sekejap. Apa dia tuan-tuan? BMW? Bukan BMW, apa? Tulis kejap tuan-tuan. Macam mana saya pun boleh tak ingat. World apa? BYD. BYD. Okey. Kita kenal BYD. Jadi betul dalam negara dia pun bukan setakat BYD, macam-macam. Kereta jenama Beijing pun ada. Boleh katakan tiap-tiap negeri yang ada di China ini, bukan negara, yang negeri pun ada buat EV mereka tersendiri. Ada banyak, berpuluh-puluh, ada mengatakan lebih 100 jenama EV yang ada dalam negara ini. Tetapi tetaplah Tesla itu laku di sini. Jadi Tesla selepas daripada Amerika, pasaran jualan Tesla yang tertinggi adalah di China. Begitu juga dengan Apple. Pasaran Apple yang terbesar di dunia selepas daripada Amerika sendiri adalah di China. Begitu juga dengan MacD, begitu juga dengan banyaklah benda-benda yang lain, termasuklah production mereka juga dibuat di sini. Jadi itu antara yang perlu kita fahami dalam keadaan dia menunjukkan permusuhan, tapi dia nak juga kepada market negara tersebut. Jadi dalam konteks kebergantungan dunia kepada market dia itu, termasuk negeri-negeri yang kecil ataupun wilayah kecil seperti Taiwan itu, maka akhir sekali bila mereka membawa satu politik dalam negeri mereka yang tidak sama hala tuju dengan negara besar, maka digunakan kebergantungan itu as a weapon untuk mengikat mereka ataupun menghukum mereka ataupun beri tekanan kepada mereka. Itu contoh dalam konteks Taiwan. Kemudian kita pergi pula kepada Rusia. Tuan-tuan takat tu tuan-tuan boleh ikut tak tuan-tuan? Minta maaf lah kalau terlalu akademik. Saya tak rasa terlalu akademik. Tapi benda ni ilmu yang cukup bermanfaat. Kalau tuan-tuan yang dah duduk 1400 ni, tuan-tuan tak tinggalkan live ni, tuan-tuan ikut saya cerita satu-satu ni. InsyaAllah kejap lagi dia sampai dekat Iran. Pasal apa tuan-tuan akan tengok menarik benda ni bila kita bahas about Iran. Menarik. Kalau tuan-tuan boleh ikut, bagi tahu saya nak sambung yang ketiga pula. Lepas tu baru saya balik kepada Timur Tengah. Very good knowledge tuan-tuan yang kita kena belajar. Saya nak cerita ni pasal apa? Supaya kita pun buat benda ni. Kita pun kena buat benda ni tuan-tuan. Kita buat. Malam tadi kita cerita kekuatan Taiwan tadi, not only because of the territory. Bukan kerana kedudukan geografi. Bukan yang tu. Yang paling utama adalah dia punya talents, dia punya kemahiran, dia punya SMC dia punya keupayaan dia membuat semiconductor yang terbaik di dunia, mudah-mudah kata begitu, menyebabkan siapa dapat dia tu macam dapat dunia. Tapi dalam konteks Iran ni apa benda pula? Kita pergi pula kepada Rusia. Yang pertama, kita cerita tentang Amerika. Macam mana Amerika gunakan kebergantungan kepada dia oleh dunia terutamanya, iaitu kepada sistem keuangan yang dia kawal, Swiss, yang akhir sekali diguna untuk jerut leher Iran, untuk menghukum Iran, untuk mengepung Iraq. Walaupun ada contoh lain lagi dalam konteks Syria, tapi saya rasa tak perlulah, cukup dua negara itu, supaya Iraq sentiasa ikut kehendak foreign policy Amerika, kehendak Amerika. Itu satu benda yang problem. Okay. Kemudian yang kedua, kita ambil contoh berkait di antara China dengan Taiwan tadi. Kemudian yang ketiganya, kita pergi kepada Rusia. Okey. Bila disebut era globalization, terutamanya pasca tahun 2000 lah, banyak orang sebut globalisasi dunia tanpa sempadan, dengan ada internet, dengan ada apa semua ni, akhir sekali saling bergantunglah dunia ini. Maka hubungan di antara Eropah, negara-negara yang berada dalam EU, yang juga merupakan sebahagian besarnya adalah anggota-anggota NATO di bawah mereka mula berbaik dengan Rusia. Rusia juga berbaik dengan mereka. Jadi dalam konteks Rusia memerlukan market negara-negara Eropah, market yang sangat mahal, yang sangat ada value di sana untuk produk-produk daripada Rusia. Eropah juga memerlukan kepada Rusia. Sebab apa? Sebab Eropah perlukan kepada minyak dan gas yang lebih kita katakan harganya lebih kompetitif, harganya lebih baik. Sebab apa? Sebab Rusia berada di benua Eropah, walaupun sebahagian besar tanah dia dalam benua Asia, tetapi ia bersempadan dengan benua Eropah. Jadi dengan keadaan mereka bersempadan itu, maka memudahkan untuk mereka membuat pembelian ataupun untuk mereka mendapatkan bekalan gas juga minyak daripada Rusia. Itu yang berlaku. Maka lama-lama, daripada 10 tahun naik kepada 20 tahun lamanya,
lama-lama menyebabkan majoriti majoriti negara-negara yang berada di Eropah bergantung sumber gas mereka daripada mana? Daripada Rusia. Tuan-tuan kena ingat gas ni bukan cerita gas masak kita duk guna tu saja, tak. Ia juga digunakan untuk penjanaan elektrik, ia juga digunakan semualah sekali untuk petrol, untuk diesel, untuk kenderaan dan sebagainya. Jadi bahan-bahan kait dengan petroleum ini jadi akhir sekali mereka menjadi pengimport utama kepada produk daripada Rusia tersebut. Jadi lambat laun ada negara di Eropah ini paling sedikit kebergantungan mereka sekitar 3-4%. Tapi banyak juga negara yang bergantung sehingga 70%, antaranya Jerman. Ia bergantung sehingga 70% bekalan gas dan juga minyak daripada Rusia. Jadi bila mereka bergantung kepada Rusia, hubungan mereka nampak kelihatannya agak baik. Makin hari makin baik. Banyak isu-isu boleh diselesaikan. Tetapi hari demi hari, Rusia menunjukkan taring dia. Dia memulakan apa yang dikatakan sebagai perang terhadap mana yang pertama? Georgia ke yang pertama? Kemudian kepada Crimea pada tahun 2014 kalau tak silap. Kemudian akhir sekali perang Ukraine. Perang Ukraine adalah perang terbesar selepas daripada jatuhnya Soviet Union. Maka Rusia tidak pernah berperang begitu. Ya, Georgia. Terima kasih Helmi. Kemudian baru Georgia tahun bila? 2009. Saya tak ingat dah. Kemudian baru pergi kepada Crimea 2014. Kemudian pergi kepada isu Crimea ni pun menarik juga sebenarnya tuan-tuan. Menarik juga. Tak apalah, kita tak payah ceritalah lagi malam ni kecuali ada tuan-tuan yang nak tahulah. Betul 2009 Baik, terima kasih. Okey, buku ni boleh terus ambil siapa yang belum ambil. Kemudian dia pergi kepada perang Ukraine. Bila pergi kepada perang Ukraine, apa yang berlaku ialah di Ukraine, saya dah boleh fokus. Di Ukraine apa yang berlaku, perang itu adalah perang besar. Perang besar melibatkan Ukraine bersama dengan negara-negara anggota NATO. Lalu mereka merasakan bahawa ancaman daripada Rusia itu makin hari makin besar. Apa yang mereka buat? Mereka mula mengenakan sekatan kepada Rusia. Dan ia juga menjadi senjata kepada Rusia disebabkan negara-negara di Eropah itu bergantung hasil minyak daripada dia, gas daripada dia. Maka dia pun tidak jual lah. Tambahlah benda tu bukanlah mereka saja jadikan senjata, gas itu. Eropah sendiri yang menghiris diri mereka, ibarat kata begitu bila mengenakan sekatan kepada Rusia. Jadi mereka tak dapat minyak lah daripada Rusia. Tak apa lagi minyak, berkait dengan satu lagi adalah berkait dengan fertilizer. Ada yang urea apa semua sampai untuk buat baja tanam-tanaman itu, mereka bergantung kepada Rusia. Ada negara sehingga 90% kebergantungannya. 90%. Kita Malaysia pun, bacaan saya pada tahun 2022 itu sekitar 30%. Kita sama dengan Amerika, sama dengan Afrika Selatan. The level of, kita katakan, jumlah import baja atau jumlah import fertilizer daripada Rusia itu datang ke negara kita, ke Amerika dan sebagainya. Jadi ada negara 2014 itu fokus on Crimea. Crimea tu duduk dalam Ukraine lah, akhir sekali ditawan oleh Rusia. Tapi bagi Rusia pula, sedikit sajalah bagi Rusia pula, dahulunya Crimea itu duduk dalam wilayah dia. Panjanglah ceritanya. Dulu kalau kita cerita sebelum Perang Dunia Pertama, Dunia Kedua, Crimea itu ditawan dan dikuasai oleh Ottoman Empire ataupun Osmania, kerajaan Osmania. Panjang cerita tu. Kita tak fokus kat situ. Jadi, saya nak cerita tadi, weaponized independence tadi, dalam keadaan dunia yang bergantung di antara satu sama lain, sepatutnya bawa kebaikan, membawa kepada keamanan. Tetapi terdapat negara-negara besar menggunakannya untuk, kita katakan, memaksa negara-negara lain supaya ikut cakap mereka ataupun untuk dijadikan alat untuk menghukum, sebagaimana kes Iran tadi. Okey, jadi ini situasi yang berlaku. Macam mana kita nak cerita pasal berkait dengan Iran ni, tuan-tuan? Okey, pembelajaran kedua yang mana Iran belajar daripada kuasa besar pun dia, walaupun dia bukan kuasa besar. Tadi saya cerita pasal choke point. Saya cerita pasal weaponized independence, bagaimana kuasa-kuasa besar mempergunakan kebergantungan dunia kepada dia ataupun sesama dunia ini, ekonomi dan sebagainya, energi, untuk menghukum negara-negara kecil. Kemudian Iran buat benda yang sama, kena mereka balik. Hari ini satu dunia boleh sakit dengan kita-kita pun boleh sakit. Jadi dunia nak kepada perang, dunia tak akan perang. Dunia tak akan biarkan lagi Iran bersendirian pada ini dibuli oleh mereka terutamanya. Alright. Yang keduanya ialah yang dia pelajari. Ini bukan dia kata, ini saya punya analisis, saya punya pandangan. Bukan analisis sangat, saya punya pandangan. Kuasa-kuasa besar yang dekat dunia ni, tuan-tuan, kita tengok sejarah dia mesti ada sekutu dia. Kuasa-kuasa dunia dia ada sekutunya. Amerika sekutu dia ada banyak, tuan-tuan. Terutamanya di 3 lokasi strategik yang selalu kita ulang sebut.
Pertama, sekutu dia di Eropah, di Barat, duduk dalam NATO, ditubuhkan waktu bila? Waktu nak lawan dengan Rusia, Soviet Union dalam Perang Dingin. Tapi NATO wujud terus sampai ke hari ini, NATO. Yang keduanya, sekutu dia di kalangan negara-negara Asia Timur, terutamanya Jepun, itu juga dengan Korea. Dan yang ketiganya adalah sekutu dia di Timur Tengah, di rantau Middle East, terutamanya negara-negara Gulf, baik Saudi, UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait dan juga Jordan. Ada lagi lah yang lain. Hari ini Syria pun masuk part of the US ally. Itu yang disebut, itu yang kita kena ketahui. Jadi daripada situ, dia mempelajari bahawa Amerika selama ini dia tidak bersendirian dalam dia berdepan dengan mana-mana negara yang dia tak bersetuju, yang dirasakan adalah pencabar dia, sama ada pencabar dia sebagai kuasa besar, dalam konteks kuasa besar di sini Rusia dan juga China lah, ataupun pencabar pengaruh dia, kekuasaan dia di mana-mana rantau. Jadi dalam konteks di Middle East, pencabar dia adalah Iran. Jadi bukan Iran tu pencabar dia di Washington, tapi penguasaan dia terhadap rantau Middle East tersebut. Dan dalam berdepan dengan pencabar-pencabar dia ini, maka dia jarang berperang secara sendiri. Banyak masa dia menggunakan sekutu-sekutu dia dalam apa yang disebut sebagai perang proksi. Dia menggunakan perang proksi ini tujuannya apa? Untuk mengepung ataupun melemahkan negara-negara tersebut yang menjadi pencabar kepada dia. Ini yang kita sebut dalam satu video saya buat dalam minggu lepas saya rasa. Ataupun saya belum buat. Saya terang pada tuan-tuan tapi saya tak upload saya rasa dekat channel Merah. Itu berkait dengan bug passing. Saya terang ke tuan-tuan minggu lepas waktu saya duduk di Chongqing. Tapi saya tak upload video tu. InsyaAllah esok saya record lain saya akan upload. Bug passing ni apa dia? Negara besar mempergunakan negara orang lain untuk apa? Untuk berdepan dengan pencabar dia. Dia sendiri tak pergi. Apa untung dia? Untung dia ialah kos dia adalah lebih rendah. Tapi keberkesanan dia adalah lebih baik. Itulah yang mereka buat selama ni di seluruh dunia. Mempergunakan orang lain untuk berperang bagi pihak dia. Benda yang sama sebenarnya dibuat oleh Jerman. Benda yang sama dibuat oleh British sama ada dalam World War I atau World War II. Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, masing-masing memperalatkan orang lain. British walaupun disebut dia terlibat dalam peperangan ini, tetapi dia juga banyak mempergunakan orang lain, terutamanya Perancis yang memang duduk berdepan secara langsung dengan Jerman itu untuk perang secara langsung. Mereka lagi lah, dia tak masuk daripada awal pun. Perang Dunia Pertama yang bermula pada tahun 19 berapa tuan-tuan? 1914 kan? 1914 kan? Sampai 18 kan? Betul tak? Mereka masuk pada tahun 1917 kata silap saya. Selepas 3 tahun perang itu berlalu. Awal tu dia tak masuk. Bukan dia tak sokong. Tapi bila dah terancam sangat, baru dia masuk. Begitu juga lah dalam Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua bermula pada 1939. Mereka tak join. 1940 dia tak join. Tapi bukan tak join tu, dia tak pergi, dia tak terlibat langsung. Dia ada memberi bantuan kepada negara-negara Eropah yang duduk pada blok dia terutamanya. Tetapi dia memperalatkan orang lain. Ibarat kata begitulah. Walaupun mungkin tak tepat contoh ini. Tapi tahun 1941, terutamanya bila mana negara dia sendiri, iaitu Pearl Harbor, dibom oleh Jepun, barulah dia terlibat secara langsung. Maknanya setelah perang tu berlalu 2 tahun. Okey. Jadi saya nak balik kepada poin tadi. Bagaimana kuasa-kuasa besar ini, mereka memperbanyakkan sekutu mereka. Mereka mempergunakan orang lain ataupun negara-negara lain untuk berperang dengan pencabar-pencabar mereka. Okey, apa yang Iran pelajari di sini? Iran kuasa besar ke? Tidak ada. Tak, Iran bukan kuasa besar. Not a great power. Tapi hari ini, lepas perang yang dekat 40 hari ini, ada Profesor Sains Politik daripada Chicago University dah mula mengatakan bahawa pada pandangan beliau, Iran hari ini jadi kuasa keempat. Bukan kerana negara dia kaya yang paling keempat, tak. Bukan negara dia persenjataan paling hebat yang keempat, tak. Tapi disebabkan penguasaan dia terhadap Selat Hormuz dan juga daya tahan dia dalam berdepan dengan Amerika menjadikan dia kuasa keempat selepas daripada Amerika, China, Rusia. Itu disebut oleh Profesor Pepe. Okey, tak apa, itu bahas dalam tajuk lain. Tapi cerita di Iran sejak 47 tahun lalu, 1979 sampailah tahun 2026 ini, dahlah dia bukan kuasa besar dan dah dia duit dia tak banyak. Sebab apa? Dia kena sekat 40 tahun dia digunakan sekatan. Lebih parah lagi daripada itu, tidak ada negara yang nak berkawan dengan dia, terutamanya di kalangan negara-negara yang berada di mana? Yang berada di rantau Timur Tengah tersebut. Mereka tak bersama dengan dia. Jadi yang berkawan dengan dia mana? Syria saja. Syria saja yang berkawan dengan dia, yang lain tak berapa nak kawan dengan dia. Bukanlah putus hubungan, tak, tapi tak mesra Iran. Mereka duduk dalam satu pakatan mereka sendiri bersama dengan Amerika. Baik Jordan ataupun itu di era yang terkini lah
Di era yang sebelum benda itu dengan Iraq dengan sebagainya pun duduk bersama dengan Amerika memerangi dia. Jadi lama dia diperangi, lama dia dipencilkan. Jadi bagaimana dia nak bina sekutu di kalangan negara? Bagaimana dia nak tiru? Yang saya katakan dia belajar daripada kuasa besar tadi, bina kekuatan melalui sekutu tadi. Macam mana dia nak bina sekutu dia? Tuan-tuan boleh tak jawab kat bawah tu sikit kalau tuan-tuan ada idea sebenarnya macam mana yang Iran buat yang saya katakan dia tiru kuasa-kuasa besar. Bina sekutu dia tu tadi. Sedangkan dia tidak ada negara yang bersama dia melainkan Syria saja. Di Lebanon itu pun kumpulan Hizbullah walaupun part of government dalam beberapa ketika tetapi mereka tak dikira sebagai mereka kita kata mewakili Lebanon sepenuhnya. Mereka 1/3 daripada Lebanon, lebih kurang begitu. Kerjasama dengan Iraq dan China. Itu pun ia juga, tapi itu dalam topik yang lain. Minyak tak. Okey, apa yang mereka buat? Okey, apa yang mereka buat ialah mereka mewujudkan non-state actor yang seolah-olah kumpulan itu juga adalah state actor macam negara. Apa dia non-state actor ni? Di Lebanon adanya Hizbullah. Kemudian di Palestin adanya HMC, Madanan Jihad Islami. Walaupun bukan semestinya mereka tubuhkan semua kumpulan-kumpulan ini, tetapi mereka berhubung, mereka mempersenjatai, mereka memberi dana, mereka saling membina, kita katakan pakatan politik di bawah Al-Quds, yang disebut sebagai Al-Quds Force, sebagai sayap kepada IRGC yang fokus kepada kumpulan-kumpulan luar yang bersama dengan mereka, Axis of Resistance. Termasuklah kumpulan Houthi dan sebagainya yang ada di Yaman. Jadi bila mereka ada kumpulan-kumpulan ni, di Iraq banyak Qata'ib Hizbullah, Qata'ib Syuhada, macam-macam lah tuan-tuan, tapi yang paling besar tu Qata'ib Hizbullah. Jadi kumpulan-kumpulan ini seumpama sekutu-sekutu kepada Amerika dalam konteks yang kita sebutkan tadi. Walaupun mereka tak boleh bina dalam konteks negara, mereka bina dalam keadaan non-state actor. Jadi apa yang berlaku selama ini ialah kumpulan-kumpulan itu yang berdepan secara langsung dengan negara-negara yang mengancam Iran dan mengancam rantau Timur Tengah tersebut. Kita panjanglah nak cerita tajuk tu tuan-tuan. Tapi apa terjadi dalam perang ini tuan-tuan? Dalam keadaan mereka begitu confident dengan maklumat yang Netanyahu berikan kepada dia bahawa perang ini boleh dimenangi dengan segera. Sehari 2 hari pun dah boleh menang dah, kata mereka. Tetapi maksimum akan pergi pada 5 hari. Ternyata ia yang tidak berjaya. Sebab apa? Salah satu daripada sebab utamanya tuan-tuan ialah Israel yang bersama dengan Amerika memulakan peperangan ini berdepan dengan tentangan Hizbullah di utara negara mereka. Yang mereka sangka bahawa Hizbullah itu telah pun mati, telah pun lumpuh. Sebab apa tuan-tuan? Ini satu perkara. Kita ni tuan-tuan, kita kena refer kepada sejarah, rujuk kepada sejarah. Tetapi dalam masa yang sama, pembacaan kita kepada sejarah, kepada teori, kepada segala ilmu yang ada itu juga memerlukan kepada keupayaan kita untuk melihat masa depan. Masa depan ini tuan-tuan, ia akan berulang terhadap sejarah yang lampau dan ia akan tercipta benda-benda baru yang tak pernah berlaku. Dia mencipta perkara-perkara baru yang tak pernah berlaku. Sebab apa? Sebab dunia itu sentiasa berubah. Jadi apa yang Donald Trump tak belajar dan Netanyahu tak belajar ialah dia menjangkakan bahawa, tuan-tuan baca dalam buku ni, bab berapa saya cerita pasal sotong gurita tu tuan-tuan. Macam mana dia merasakan bahawa bila dia berjaya mencantas segala sekutu-sekutu Iran selama ini, Bashar telah pun dijatuhkan pada awal tahun 2025 ataupun penghujung 2024. Hizbullah telah pun dihantam dengan begitu teruk sekali di Lebanon dalam perang kat 2 tahun itu sampai pemimpin utama dia terbunuh. Panglima-panglima perang dia habis terbunuh. Lumpuh kata mereka. Begitu jugalah yang berada di Gaza telah pun dihantam dengan begitu teruk sekali, tak boleh nak bangun dah. Jadi bila dalam keadaan mereka terputus dengan sekutu mereka, dia keadaan non-state actor ini, yang tinggal hanyalah 2 paling kuatnya yang berada di Yaman, Houthi, yang mereka perang dengan mereka bertahun lamanya tak boleh nak dihapuskan. Kemudian yang ada sedikit di Iraq, itu saja. Yang lain terputus habis. Dengan makna Iran terputus dengan sekutu-sekutunya, maka dia lemah. Itu sangkaan daripada pihak Amerika dan juga pada pihak Israel. Maka this is the right time. Jangan tunggu lama lagi. Kalau tunggu lama lagi, dia boleh bangkitkan balik kumpulan-kumpulan yang dia duk bantu dan duk bagi sokongan selama daripada ini. Jadi this is the right time bagi Amerika, bagi Israel untuk serang Iran. Ternyata not the right time. Sebab apa? Sebab Hizbullah dalam diam duduk di bawah tanah, duduk di bawah terowong mereka, meneruskan latihan, membina strategi, bina kekuatan. Bila Iran memulakan perang, tak dan berapa hari, mereka juga masuk melakukan serangan terhadap Israel. Menyebabkan kekuatan Israel itu terpecah kepada 3, terpecah kepada 4. Satu, dia nak tumpu kepada Gaza yang tak selesai lagi. Walaupun dalam gencatan senjata pun dia meneruskan serangan demi serangan.
Dua, dia kena tumpu kepada tebing barat yang dia duk buat operasi genocide, ethnic cleansing kat sana, duk halau orang, penentangan pun ada di sana. Tiga, dia kena tumpu kepada Syria, sepadan Bukit Golan sampailah kepada sepadan Jordan yang dia cuba nak kuasai, yang dia cuba untuk, bukan kita katakan kuasai sangat, memang dia nak kuasai, tetapi fokus utama dia supaya kerajaan yang ada pada hari ini, kumpulan-kumpulan dia tak pergi sampai ke sempadan itu. Dia nak bina buffer zone yang begitu panjang, makin hari makin mendalam dia masuk ke Syria itu, supaya akhir-akhirnya dia dapat kuasai Syria tersebut. Kemudian yang keempat, dia kena tumpu kepada selatan Lebanon yang dia rasakan dah tak ada masalah dah. Tiba-tiba dia berdepan dengan tentangan daripada Lebanon itu, bukan sekadar tentangan melalui serangan-serangan roket, tetapi kali ini penentangan berlaku secara darat, secara berdepan. Teruk parah mereka. Walaupun mereka membunuh orang awam di Lebanon itu dalam jumlah yang besar, tapi mereka juga tak boleh nak nafi, mereka mengaku mereka berdepan dengan kekurangan tentera, berdepan dengan serangan yang sangat teruk, berdepan dengan kematian dan kecederaan dalam jumlah yang sangat besar, yang sebenarnya membawa kepada kelemahan kepada tentera negara Zionis haram tersebut, tuan-tuan. Itu yang berlaku. Jadi di sinilah, tuan-tuan, benda yang dijangka dengan benda tak dijangka ni adalah benda yang berbeza. Tapi dalam konteks Iran tadi, dia bukan kuasa besar, dia bukan negara kaya, tapi dia tahu nak perang, nak berdepan dengan lawan dia, dia kena bina sekutu. Maka berpuluh tahun lamanya dia bina sekutu. Jadi pada hari ini, sekutu-sekutu dia bukan kita kata kuat. Ya, ada kekuatan tersendiri, tapi tak boleh nak lawan dengan state actor. Macam negara seperti rejim negara haram Zionis Israel ini, mungkin dia tak boleh nak lawan. Ada juga kekuatan as a state actor, mana nak boleh lawan. Tapi ada kekuatan-kekuatan lain. Kekuatan lain antaranya di pihak Hizbullah, menghilangkan tumpuan kedudukan mereka pula di kawasan pergunungan, yang kawasan yang tanah tinggi. Mereka boleh menumpukan kepada serangan-serangan yang akan mengganggu gugat dalaman Israel itu sendiri, yang menjadikan mereka tak tenteram. Begitu juga di pihak Syria, di sebalik Bukit Golan. Kemudian satu lagi apa dia? Yang berada di Yaman. Kerana apa? Di sana ada laluan penting. Sebab itulah tuan-tuan tengok, di pihak Amerika, mereka buat propaganda bagaimana Saudi bersama dengan mereka, UAE bersama dengan mereka, memberi desakan supaya Amerika meneruskan sekatan terhadap Selat Hormuz, bagi jatuh terduduk terus Iran itu. Tetapi apa yang berlaku ialah Menteri Luar Saudi dan juga Menteri Luar Qatar berhubung secara langsung dengan Iran, dan hari ini mereka berhubung pula dengan Donald Trump sendiri, mendesak supaya dihentikan segera perang. Kembali ke meja rundingan di Islamabad. Dibuka Selat Hormuz seluas-luasnya, bukan ditutup walaupun tujuannya untuk Iran. Kerana mereka tahu, hari ini kita dah baca berita, kononnya Saudi, bukan kononnya, Saudi bina pipe, bukan baru, benda tu dah lama, bina pipe daripada kawasan Teluk ini menuju ke Yanbu, pelabuhan Yanbu yang berada di Laut Merah. Tuan-tuan, penggunaan pipe itu sebenarnya bukan penyelesaian, walaupun ia adalah alternatif, tetapi dia tak boleh cover pun dalam jumlah yang majoriti minyak ataupun gas Saudi yang dijual kepada negara-negara luar. Cukuplah sekadar kita katakan sebagai tambahan faktor. Itu saja. Tapi dia bukan penyelesaian. Nak tak nak, Saudi juga nak kepada apa kita katakan keamanan di rantau teluk tersebut supaya dia boleh berniaga dengan baik. Jadi dia tak ada jalan lain. Kerana dia dah tahu Iran menggunakan kad yang dia ada, kekuatan yang dia ada terhadap Selat Hormuz. Itu satu. Kemudian yang keduanya, katalah, buatlah segala projek besar-besaran, pindahkan refinery, industri itu ke lokasi lain yang lebih dekat kepada Laut Merah. Susahlah tuan-tuan menggunakan transportation, pipe dan sebagainya untuk pergi ke sana. Yang habis guna pipe sampailah kita katakan majoriti semua duduk dekat sana, dia punya minyak dia keluar dekat Laut Merah. Masalahnya Laut Merah tu tuan-tuan, jualan minyak tu bukan pergi ke barat banyaknya. Jualan minyak tu banyaknya pergi ke Asia. Yang membeli minyak Saudi itu paling banyak adalah adalah China, kemudian Jepun, kemudian Korea, kemudian India, kemudian Malaysia, negara-negara yang ada di rantau Asia. Maka kalau dia pergi ke Laut Merah pun, dia bukan boleh pergi ke Mesir guna laut terusan Suez. Dia kena lalu balik ke Yaman, terpaksa melalui Babul Mandab. Siapa yang ada di Babul Mandab di Yaman tu tuan-tuan? Yang ada di situ juga adalah sekutu kepada Iran, iaitu kumpulan Houthi. Jadi nak tak nak tuan-tuan, dia tetap melalui apa yang disebut sebagai choke point tadi. Maka akhir sekali, bagi Saudi, bagi saya pemimpin dia pintar dalam konteks peperangan yang berlaku pada hari ini. Begitu juga dengan Qatar. Begitu juga dengan UAE. UAE dia memang diam, tak cakap banyak. Tapi dia bertindak, antaranya dia pergi ke Beijing, menghantar putera mahkota dia berunding dengan Beijing, sebab dia tahu Beijing ataupun China ada kekuatan atau hubungan, ada suara terhadap Iran yang mereka boleh gunakan. Jadi semua tu menuju kepada tak nak perang. Semua tu menuju kepada mereka tak sahlah duk buat sekatan kat Selat Hormuz. Jadi ini antara kekuatan yang kita kena nampak pada hari ini. Bagaimana yang Iran pelajari. Bila sejak 40 tahun yang lalu lagi, bila mana mereka diperangi.
Mereka baru berubah kerajaan setahun lebih kurang, tahun 1979. Tiba-tiba tahun 1980, dia diperangi oleh Iraq dalam perang Iraq-Iran. Bukan mereka mula, Iraq mula. Siapa di belakang Iraq? Mereka. Siapa lagi yang bantu Iraq? Saudi, Kuwait dan negara-negara Teluk. Persenjataan, keuangan, ada yang dalam bentuk geran, ada dalam bentuk pinjaman. Itu dia bawa perang balik dengan Kuwait lepas pada tu. Okay, dia kira berhutang lah. Jadi itu antaranya, tuan-tuan. Jadi ini yang kita kena faham. Jadi bila dia ditekan dengan teruk selama 8 tahun perang Iraq-Iran itu, akhir sekali membawa kepada mereka terpaksa belajar daripada kuasa-kuasa besar. Macam mana kuasa-kuasa besar bina kekuatan dia? Maka mereka pun buat benda yang sama walaupun dalam konteks bukan state actor. State actor ni nama negara lah. Non-state actor ni kumpulan-kumpulan yang tidak ada negara. Mereka bukan aktor negara walaupun duduk dalam negara masing-masing. Itu yang kita boleh pelajari pada hari ini, tuan-tuan. Jadi dia belajar, dia duplicate and then dia modify, dia buat cara dia. Macam cerita pasal drone lah. Macam mana kita katakan Shahid yang popular sehari dua ini, memang teknologi daripada mereka 100%, tapi mereka juga berjaya turunkan drone mereka waktu perang Afghanistan. Turun elok kat tempat mereka berjaya hijack sistem dia menyebabkan drone tu follow mereka. Akhir sekali turun kat tempat mereka, walaupun Obama minta hantar balik pada mereka, mereka tak hantar. Daripada situlah mereka belajar di mana kelemahannya, di mana kekuatannya, mereka buat yang mereka sendiri. Yang hari ni, tentera Amerika dah buat pengakuan, kita bincang minggu lepas, drone paling mahal dan juga paling kita katakan canggih milik Amerika, tiba-tiba hilang daripada radar, dan memang petunjuk terakhir yang menghala kepada Iran, memang diakui oleh tentera Amerika hilang. Maknanya tak balik kepada pangkalan mereka. Jadi kalau hilang ke mana? Kalau tak ke Iran. Maka sekali lagi kecanggihan mereka itu dapat kepada Iran, Iran proses, ke depan akan berlaku lagi perubahan-perubahan berikutnya. Senjata-senjata berikutnya yang lebih canggih lagi, yang lebih sophisticated lagi, yang lebih berkesan lagi. Keutamaan adalah berkesan yang mereka boleh cipta menuju kepada ancaman-ancaman berikutnya di masa hadapan.